أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, insya-Allah malam ni kita sambung kitab Faridatul Faraid pada muka surat 7, baris yang ke-7 daripada bawah dah. Ke-7 Qudrah. Jumpa tak? Ke-7 Qudrah. Dia malam ni nak mengaji sifat ma'ani, iaitu Allah Ta'ala bersifat dengan sifat berkuasa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ke-7 Qudrah. Artinya Qudrah kuasa ataupun berkuasa. Kerana kalau mengikut tarik Pada'i, dia menterjemahkan sifat ma'ani ini dengan per. Kerana ia nak membezakan di antara sifat dengan ta'alluq, sifat dan fungsi. Baik. Jadi dia kata ke-7 Qudrah artinya kuasa, iaitu Qudrah tu sifat yang wujudiyatun, sifat yang wujudiyah, lagi sedia, maksudnya qadim, berdiri, yang ada lah pada zat Allah Ta'ala, yang dapat dengan dia Qudrah mengadakan tiap-tiap mungkin, dan meniadakan dia mungkin atas muwafaqah iradah. Situ dah. Jadi malam ni banyak perkara ni. Kita kena pergi slow sikit lah Okey, baik. Jadi gini dah. Tak boleh download kau. Ada lain kedok ni. 5G start. Hak ni tak? Ni. Kejap dah. Okey, jadi gini dah. Baik. Hak ni malam ni cara takluk sikit ni malam ni. Kalau nampak rohok sikit pun tak apalah dah. Baik, gini. Jadi dia dalam bab akidah ni, dalam sifat ma'ani ni dipanggil ta'alluq ataupun tugas. Baik. Jadi sifat ma'ani ni ada 7. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Kalau hari kita duk ngaji biasa ni, boleh dah ni hak ni nak masuk dalam. Jadi dia sifat bagi sifat Qudrah ni. Sifat Qudrah dengan iradah ni, fungsi dia, ta'alluq dia dia tulis sini. Kalau tengok dalam ni saya bagi dah kata email ni, muta'allaq dia panggil mungkin. Dia panggil mungkin.
Okey, mungkin ni apa maksud mungkin? Harus. Perkara yang harus. Okey, jadi dalam bab hukum ni iaitu bab 3. Wajib, mustahil, selagi harus, ataupun kita panggil mungkin. Jadi sifat kudrat dengan sifat iradat, fungsi dia hanya buat bagi perkara yang harus saja. Okey, contoh perkara yang harus ke dia, perkara harus. Allah Ta'ala menciptakan makhluk. Allah Ta'ala buat makhluk. Okey, perkara mustahil ke dia, perkara mustahil. Anak bagi Allah Ta'ala mustahil ke, wajib ke, harus? Mustahil. Ataupun Allah Ta'ala diperanakkan, lam yalid wa lam yulad. Mustahil. Tuhan dia beranak dan dia beranak. Mustahil. Okey, wajib zat Allah Ta'ala dengan sifat dia. Jadi bila buat jadual gini baru boleh nampak. Nak ngaji ta'alluq ni kena berontak sikit. Jadi dia kata sifat kudrat, fungsi ta'alluq dia hanya buat perkara yang mungkin, perkara yang harus. Maka timbul persoalan. Baik, lah ni kita kata Allah Ta'ala berkuasa. Berkuasa ni. Baik, timbul soalan. Orang mari tanya, baik, kalau lagu tu Tuhan kuasa, bila Tuhan kuasa, boleh ke Allah Ta'ala nak cipta anak bagi diri dia? Tu salah satu soalan tauliah. Jadi kalau kita tak mengaji halusi bab ta'alluq, dia akan tentu jawab salah bab ni. Okey, soalan dia, okey, sifat kudrat berkuasa ni. Baik, boleh ke tak Allah Ta'ala nak cipta anak bagi dia? Baik, kita ayat dah. Bahawasanya sifat kudrat dia buat ada perkara mustahil. Dia buat ada perkara mustahil. Tak buat ni. Baik, hak dia buatnya ialah perkara harus. Baik, anak bagi Allah Ta'ala, isteri bagi Allah Ta'ala, itu perkara harus ke perkara mustahil? Perkara mustahil. Maka ta'alluq ataupun sifat fungsi bagi kudrat tak buat perkara mustahil. Itu jawapan dia. Baik, jadi soalan tadi, boleh kata Allah Ta'ala buat anak bagi diri dia? Macam-macam lah soalan ni. Baik, kita pun jawab, anak bagi Allah itu mustahil. Maka sifat kudrat tak buat perkara sifat kudrat tak buat mustahil. Baik, perkara mustahil. Baik. Habis Okey, baik, habis itu. Kemudian katanya pengarang rahimahullah ta'ala dia kata, baik, tengok nota kaki nombor 2. Qauluhu atah muwafaqah iradah. Muwafaqah ni yang selari dengan iradah. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala tiada mengada dan tiada meniada dengan kudratnya Allah Ta'ala, melainkan apa akan barang, akan perkara, akan barang yang telah ia Allah tentukan dia barang. Dengan maksud Allah Ta'ala tentukan, Allah Ta'ala buat. Maksudnya Allah Ta'ala menentukan seorang ni orang perempuan, maka yang menentukan itu sifat iradah, yang membuat itu sifat kudrat. Jadi maksudnya Allah Ta'ala tentu dia buat gitu. Baik. Bersalahan bagi Mu'tazilah
yang berkata mereka itu Mu'tazilah, dengan bahawasanya Allah Ta'ala menjadi ia Allah Ta'ala akan segala kejahatan dan yang keji, padahal tiada menghendaki ia Allah akan dia kejahatan. Maksudnya Tuhan buat perkara jahat, tapi Tuhan tidak kehendak. Ahli sunnah kata mana? Allah Ta'ala kehendak dan Allah Ta'ala buat. Jadi dia gini deh, dalam bab perbahasan ahli sunnah ni, kita kena faham ahli sunnah kata Allah Ta'ala kehendak dan Allah Ta'ala buat. Baik. Adapun Mu'tazilah, faham baik ni, Mu'tazilah. Jadi kuliah kita pada minggu lepas, saya ada cerita bab kena dengan Mu'tazilah ni. Nama tokoh dia nya Wasil bin Atta. Dia berdebat dengan guru dia Sayyidina Hasan Al-Basri. Dia bila dalam satu halaqah tu, dalam satu halaqah duk mengajar, Hasan Al-Basri yang ngajar. Bila ngajar, Wasil bin Atta ni, Wasil bin Atta ni tanya guru dia Hasan Al-Basri. Dia kata, wahai guru, apa pandangan guru berkenaan dengan orang yang melakukan al-kabair, iaitu melakukan dosa besar. Maka guru dia kata, orang tu masih lagi Islam, tetapi dia fasik. Jadi Wasil bin Atta dia tak setuju. Dia kata bahawasanya orang yang melakukan dosa besar ni, soalnya gini, dia duduk mana? Dia duduk tengah ni. Nak kata Islam pun tak, nak kata kafir pun tidak. Maka hak ni adalah tak betul lah. Dia duduk tengah baik, Islam tak, kafir tak, mana duduk mana? Syurga tak, neraka tak. Maka sini timbul persoalan. Tuan-tuan baca dalam surah Al-A'raf kan, ada golongan ni dia panggil Ashabul A'raf. Boleh cek. Boleh cek dalam Al-Quran ni, saya cek dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman, ada tak sini? Tu atas. Pimpinan Ar-Rahman saja rasa banyak sini. Jadi Al-A'raf ni ada satu golongan ni. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita satu golongan, dia kata wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Golongan Al-A'raf ni, ada satu puak ni, golongan Al-A'raf. Al-A'raf ni dalam bahasa Arab dengan maksud satu golongan dia duduk atas tembok. Baik, di atas tembok. Jadi contoh ni, nak ambil contoh ni. Hak hari akhirat ni wallahu a'lam lah lagu mana ya. Okey, baik. Jadi contohnya ni tembok. Ni tembok. Tembok faham tak tembok? Bukan tembok tu. Benteng. 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 Boleh kata saya ikut jalan tembok. Tembok hak ni tembok. Itulah hak tinggi lah. Benteng lah. Okey, baik. Jadi lagu mana? Okey, nak tahu cerita nak dalam Quran sebut. Golongan Al-A'raf ni duduk sini. Dia duduk pak tinggi, yang mana dia boleh lihat kedua-dua. Kita tengok ahli syurga, kita tengok ahli neraka. Kita tengok bila lagu tu Al-A'raf ni dalam kitab tafsir sebut apa golongan ni Al-A'raf ni dia duduk tengah. Satu pendapat
Kerana pahala dengan dosa dia sama banyak. Dosa 50, pahala 50. Sedangkan nak masuk syurga, dia kena seberat alik pahala. Masuk neraka, na'udzubillah. Masuk neraka, berat kot neraka. Tapi orang ni dia sama berat. Kalau orang sek-sek ceruk, dia panggil ke dia oleh tak atas ni. Kena? Gara Kandare. Kenare. Ikutlah kenare dia. Awak bila dia ceruk, kalau tak sewi sakit bahaya kena buat lagu mana ada ding. Dia kena sama banyak dah. Seolah dia tu nak suruh nampak. Jadi bila dia tak tu yang jalan molek Wih kau budak-budak lah ni behar pari dah rasa. Tak ti. Jadi mana-mana gitu tu kena wujud kemo lah biar budak-budak keti. Tengok Jadi al-arah ni pahala sama banyak. Sebab tu tuan-tuan, kebaikan ni kita jangan pandai lekeh. Oh dia mau tabur lalu sia ni. Jangan pandai lekeh. Kemungkinan hak sia tadi itulah yang memberatkan kita masuk dalam syurga. Allah dia mau 10 sen tadi. Pitih banyak-banyak 10 sen. Nak kawin bawa 10 sen ni ada. QR kawin tak pandai. Pandai ke pitih ke ada kata. Tak apa, 10 sen. Kemungkinan 10 sen itulah Allah Ta'ala terima, berat kita masuk dalam syurga. Jangan pandai lekeh kepada amal yang baik. Jangan pandai lekeh walaupun kita tak Allah masuk masjid jauh kau nak gegel masuk kaki kanan kaki kiri ikut dia tak. Orang masuk kaki kanan boleh pahala. Orang masuk kaki kanan patut dia baca doa boleh 2 pahala pula. Orang masuk masjid dia berdoa patut dia selawat boleh 3 pahala. Sunat bila kita masuk masjid, masuk kaki kanan, dalam kitab mestikah hadis sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, patut baca doa. Pahala laku tu. Jadi al-a'rah ni dia pahala sama berat. Pahala dosa sama berat. Itu satu pendapat. Ada 4 buah pendapat. Jadi kalau nak baca ni paruk ni. Ada ni dalam tafsir tafsir Jalalain saya tak buka lah baik. Okey, dalam Ibnu Katsir dia kata gini. Baik. Okey ni tengok Baik. Maka dalam kata Ibnu Katsir dia kata wahum annahum mereka itu istawat sama kebaikan mereka dan keburukan mereka. Hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Hasanah baik, sayyi'ah buruk sama. Satu pendapat kata golongan al-a'rah ni dia pergi jual pada fi sabilillah tapi dia tak minta izin dengan mak ayah dia. Orang ni juga hari akhirat walaupun kita nampak zahir dia ni berjual pada jalan Allah Ta'ala, bila hari akhirat dia duduk tengah gitu. Duduk tengah. Nak pergi syurga tak boleh. Kisnya tak minta izin daripada ibu bapa. Bak tu nak jual pun kena pandang. Dia duduk semangat saja. Orang mengajar, orang itu kena mari masjid. Jangan buat kerah kita, berasa kita yang pandai tu. Kena mengaji. Baik, bila lagu tu ia pun duduk atas tembok ni. Ni golongan al-a'rah ni. Kita ambil lah pendapat yang kata mereka ini kerana sama berat antara pahala dengan dosa. Baik. Bila lagu tu dia pun ayat lagu mana ni? Bila lagu tu dia pun ayat kepada ahli syurga. Dia kata dah. Wa nadau ashabal jannati apa ni dia pun royak kepada ahli syurga, dia kata salamun alaikum. Ya ada ahli syurga. Salam sejahtera ke atas kamu, lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Sedang mereka sendiri belum lagi masuk syurga dan dia sangat-sangat nak masuk syurga. Yatma'un ni gini, bahasa orang Kelantan kecek temu'u. Faham ke dok temu'u? Temu'u ni kan dia kan dok bayar dia. Bagi dia tak boleh bagi dia nak temu'u dia tu. Maksudnya dia golongan al-a'rah ni dia nak sangat masuk syurga. Tapi dia tak boleh masuk syurga sebab ke dia pahala dengan dosa dia sama
aurat. Bila lagu tu Allah Ta'ala buat pula, dia kata dia, wa iza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin. Masya-Allah, Quran ni dia. Bila lagu tu hidup tengok syurga, dia berkata salamun alaikum. Allah Ta'ala pun palingkan muka dia kepada ahli neraka. Bila dia kata gitu, dia tengok ahli neraka duk kena azab, duk kena seksa, dia doa lagu mana? Qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Ya Allah, janganlah minta aku ni bersama dengan orang-orang yang zalim. Buat-buat neraka. Syurga nak masuk sangat, tak boleh nak masuk. Tapi tengok ada neraka, tak si. Bila lagu tu dia kata ke dia, wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Bila lagu tu golongan al-a'raf tadi hok atas tembokan, dia kena pokok kafir. Dalam tafsir dia kata ke dia, orang hok atas tembok tadi dia kena, orang hok dalam neraka ni dia disebut 3 dalam kitab tafsir. Yang pertama Abu Jahal. Abu Jahal dalam neraka. Abi Jahlin datang dalam kitab sebut. Seperti Abu Jahal. Lepas tu siapa dia lagi? Abi Lahab. Lepas tu seorang lagi Walid bin Mughirah. Ni pokok kedai belakang kepala halia di Mekah ni. Dia duk berasa dia anak ramai, dia ada harta ramai, maka dia boleh rasa hebat. Bila lagu tu ashabul arah dia kata lagu mana? Dia kata ke dia, nampaknya kumpulan kamu yang ramai atau kekayaan yang kamu besar tak boleh nak tolongmu pada hari akhirat. Tak boleh. Kau duk sahur saja biti orangnya. Kau duk sahur saja pakak. Tapi boleh tolong pada hari akhirat? Tak boleh. Ma'aghna antum. Tak boleh tolong. Bila lagu tu timbul persoalan. Mu'tazilah dia kata Islam pun tak, kafir pun tak dah. Jadi ashabul a'raf dia duduk tengah. Syurga pun tak, neraka pun tak juga. Persoalannya, ke manakah mereka? Maka tengok dalam tafsir, ni nak suruh ayatnya. Nak suruh nampak di antara perbezaan al-a'raf dengan Mu'tazilah. Menurut hadis Nabi SAW, orang-orang yang bertempat di atas tembok atau tempat yang tinggi itu segolongan dari orang yang beriman. Yang amal baik dan amal jahat mereka sama banyak. Ya boleh. Lepas tu, nak masuk syurga tak boleh. Nak masuk neraka. Rabbana la taj'alna. Dia ayat dia ni. Rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalim. Jangan jadikan kami daripada orang-orang yang zalim. Baik, bila hidup atas tembok tadi, ni cerita hari akhirat. Mereka diasingkan di situ dan akhirnya dengan rahmat Allah Ta'ala, last kali mana dia ni? Mereka dimasukkan ke dalam syurga. Tapi masuk syurga tu bila? Golongan inilah yang akhir sekali masuk syurga. Ngelah. Orang lain hampir kira tu. Baru ashabul a'raf masuk dalam syurga. Tu pun dengan belah kasihan Allah Ta'ala. Jadi beza ke tak ashabul a'raf dengan Mu'tazilah? Beza tak? Beza. Ashabul a'raf lah sekali masuk dalam syurga. Mu'tazilah yang kata lagu mana? Tak. Islam pun tak, kafir pun tak. Lain tu beza tu. Baik. Cuma nak ayatnya ashabul a'raf ni mula-mula dia atas tembok. Syurga pun tak, neraka pun tak, tapi lah sekali masuk ke dalam syurga. Dalam riwayat Ibnu Katsir dia kata dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabul a'raf ni masuk dalam syurga. Tak. Puak kita ada tak? Pahala 50 dengan dosa 50 ada tak? Sama berat. Ada tak? Ada tak? Tidak nak pergi minta air tawar sikit. Oh ya tu. Saya dah tu ashabul a'raf tak sekolah. Tak tahu mana lagi ni. Ni cerita pada hari akhirat.
Tapi mujur juga Ashabul A'raf ni dia masuk manalah kali? Dalam syurga. Itu dia dah. Jadi beza antara Mu'tazilah dengan Ashabul A'raf. Okey, jelas dah? Okey, mana? Okay, baik, habis. Jadi beza tu. Lama dia ingat Ashabul A'raf ni sama dengan Mu'tazilah. Tak sama dah. Baik. Habis. Baru so. Bak romik-romik ni kena nulis sikit lah. Sedap baca tafsir ni sedap. Tafsir ni sedap. Tapi syarat nak faham tafsir ni, salah satunya syarat ialah memahami bahasa Arab. Kena tahu dah sedikit-sedikit fi'il, fa'il, mubtada, khabar, mudhaf, mudhafu ilaih, isi anna, khabar anna, kana wa akhawatuha dan lain-lain. Baik, habis. Itulah duk suruh ngaji nahwu gabriyo tu. Baik, habis. Dan baginya masuk semula kita dan baginya nyo kudrah 7 takluk. Apa masuk takluk? Takluk apa masuk takluk? Fungsi ingat tau. Tapi kalau ikut ibarat kita ni diroyak payuh lagi. Kita permudahkan. Dan baginya 7 takluk, dan arti takluk itu menuntut sifat. Menuntut dengan maksud bertugas. Fungsi akan pekerjaan yang lebih atas berdirinya 7 takluk dengan zat. Lepas tu, dan tiada ada takluk melainkan bagi sifat ma'ani jua. Sifat ma'ani ya. Sifat salbiah ada. Sifat salbiah ada. Baik. Lepas tu dia kata payah juga takluk ni nak boleh kau faham ni. Maka katanya pengarang rahimahullah ta'ala, dan tiada wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikan beberapa takluk ini, kerana ia takluk daripada bicara yang dalam daripada ilmu ini. Dalam tak ada. Tapi dah baca dah kita ni tak akan nak lakar. Jadi saya akan baca juga, insya-Allah kita akan permudahkan. Baik. Ya. Agak-agak fahamlah dengan berkat kita Faridah ni, kita faham ilmu akidah. Baik, tengok ni nota kaki nombor 4. Nota kaki nombor 4. Baik. Apa pentingnya takluk? Baik. Okey. Jadi gini. Jadi dia kata takluk. Takluk ni maksudnya menuntut sifat hak lebih. Contoh gini. Okey. Jadi Allah Taala kuasa. Ataupun kita kata melihat. Ataupun mendengar. Okey, jadi dia kata takluk ni benda hak lebih. Jadi benda hak lebih tu contoh gini. Okey, Allah Taala kuasa. Kuasa buat apa? Lebih ada tu? Lebih kan? Maksudnya satu tuntutan lain pula kita akan tanya persoalan, Allah Taala kuasa buat apa? Maka Allah Taala kuasa buat perkara mungkin. Baik, Allah Taala melihat. Baik, Allah Taala melihat apa? Melihat makhluk. Baik, Allah Ta'ala mendengar. Mendengar apa? Mendengar perkataan dan perkara-perkara yang ada, dia panggil maujudat. Dia panggil ta'alluq. Baik. Lepas tu dia kata tak wajib, tapi kalau ngaji kau molek. Qauluhu, dan tiada wajib atas tiap mukallaf mengetahuikan beberapa takluk ini. Demikianlah mengitlaq. Mengitlaq dobit situ menyebut. Sebut. Oleh mereka itu mutakallimin. Mutakallimin ini ulama akidah. Jadi dia dalam istilah ni, kalau tuan-tuan ngaji hak kitab besar-besar lagi, dia akan sebut gini ya. Okey, kalau
Fuqaha apa dia fuqaha? Ulama fiqh. Kalau mutakallimin ni ulama akidah. Ilmu kalam lah. Kalau mufassir apa dia? Ahli tafsir, ahli Quran lah. Baik. Kalau hak ni, tak boleh jawab kemah. An-nuhat. Apa dia an-nuhat? An-nuhat apa dia? Lama apa? Bahasa. Nak tepat dia sikit lagi. Ulama nahwu. Ulama nahwu. Seperti si bawah Al-Imam Khalil Al-Farahidi, Al-Imam Ibnu Hisham, Al-Imam Ibnu Ajrum, dan lain-lain lah. Baik. Dan iaitu zahir dengan nisbah kepada orang awam, adapun dengan nisbah kepada yang lain daripada mereka itu orang awam, maka tiada zahir. Demikian itu kerana bahawasanya syan, dhamirus syan, terkadang membawa oleh jahil dengan beberapa ta'alluq ini kepada i'tiqadkan bahawa Allah Ta'ala itu baik, tanda molek sini. Kalau orang tak ngaji ta'alluq ni, dia takut silap faham sini. Dia silap faham, dia kata bahawa Allah Ta'ala itu kuasa mengambil ia Allah akan apa tu? Jadi Allah Ta'ala kuasa dah wa sudah. Tak dibahas dah ni. Anak tu adalah perkara mustahil. Boleh jawab tu? Esok pergi jabat agama isi lalu bore tauliah. Boleh jawab tu insya-Allah tu. Setiu ni tak ada orang akidah ni orang ni. Kena ngaji akidah kena ada kan. Kita ambil dulu dah. Lama duk ngapa hak ni salah hak ni tanya hak lain slow. Tak ada apa. Tengganu ni kalau tak ni dia jaga sikit ni. Ahli sunnah baik. Terahlah kita teh setara mana ilmu kita tu. Terah kali nak ambil tauliah, tapi tak sengaja kita nak tahu teh kita setara mana. Tapi syarat utamanya kita arak. Kita arak. Oh ya, dia saja nak baca kitab rawi dia kitab rawi. Okey baik. Atau mengadamkan dobik, meniadakan dirinya Allah Taala. Oh paruk ni. Dengan maksud mana? Okey, Allah Taala kuasa ke tak? Kuasa. Maka timbul persoalan, boleh ke tak Allah Taala nak menghilangkan diri dia? Itu soalan. Jadi kita kata Allah Ta'ala zat dia dengan sifat dia tu wajib ke mustahil haru? Wajib. Perkara wajib, sifat kudrat tak buat. Dia hanya buat perkara yang harus. Atau lain daripada demikian itu daripada mafasid, perkara-perkara yang merosakkan, yang tiada terhingga. Wallahu Ta'ala a'lam. Baik. Pergi siap lagi dah. Baik. Ni nak masuk ta'alluq dah ni. Baik. Jadi ready molek. Maka satu ta'alluq daripada 7 itu ta'alluq soluhi qadim. Ta'alluq soluhi qadim, iaitu patut kudrat pada azali bagi mengadakan dan meniadakan dengan dia kudrat pada waktu imkan. Waktu imkan ni waktu yang boleh ada makhluk. Waktu imkan. Baik, itu saya pertama. Dan 3 daripadanya 7 ta'alluq tu, beberapa ta'alluq tanjizi hadis, dan makna tanjizi itu meluluskan, kerana diluluskan dengan kudrat itu akan barang yang ditentukan. Baik. Hari ni mai hot ni dulu. Okey, jadi ta'alluq ta'alluq. Okey, yang pertama ni dia lah soluhi qadim. Okey, yang kedua
tanjizi hadis. Baik. Okey, kita pergi sosok dah. Yang pertama dia kata soluhi qadim. Apa maksud soluhi? Apa dia maksud soluhi? Soluhi ni maksudnya boleh ataupun patut, kebolehan. Okey, nak buat contoh biar nampak dulu dah. Gini. Okey, lah ni buatlah contoh. Orang ni nama Muhammad. Okey, nama Muhammad ni dia lahir pada tahun 2020. Betul dah? Okay, tahun 2020. Baik. Soalannya, bilakah lagi Allah Ta'ala boleh mengadakan bagi Muhammad tadi? Bila lagi Allah Ta'ala boleh nak menjadikan ataupun meniadakan Muhammad tu? Azali. Baik, azali tu dia panggil soluhi qadim. Maksudnya Allah Ta'ala berkemampuan, berkebolehan. Betul ke tak nak terjemah boleh tu? Ataupun boleh nak buat pada sedia kala. Tapi Allah Ta'ala buat dah ke tak lagi? Tak lagi. Dia buat bila? Pada tahun 2020. Tahun 2020 ni dia pun lahir. Baik, bila dia lahir, maka dia panggil, ini dia panggil tanjizi. Lulus benda tu berlaku. Baik. Apa yang ulama siapa bilang soluhi dengan tanjizi ni? Sebab gini. Sebab nak beri kepahaman kepada kita bahawa sebenarnya bilakah lagi Allah Ta'ala mampu boleh buat kita ni? Bila lagi boleh, kalau nak buat boleh, bila lagi? Sedia kala. Tapi Allah Ta'ala buat dah ke tak lagi? Tak lagi. Bila tahun 2020, bila tahun 1990, maka Allah Ta'ala pun menciptakan bagi seseorang itu. Baik. Contoh lagi gini. Kalau Tok Guru dia buat contoh gini. Okey, kita ada PT 10 riyal dalam poket. PT 10 riyal. Ataupun PT 100 riyal. Okey, lah ni PT ada 100 riyal tu boleh ke tak nak buat beli? Boleh dengan harga dengan RM10 tu lah. Okey, baik. Contohnya nak beli gula. Baik. Tapi kita pergi beli dah ke tak lagi? Tak lagi. Tapi PT tu ada dalam poket kita. Ada. Maka mampu nak beli tu dia panggil soluhi dia. Bila kita pergi kedai sungguh, kita pun bayar PT, benda tu diluluskan. Maka itu dia panggil tanjizi. Buatlah contoh lain. Buat contoh lain baik. Baik. Soluhi tanjizi. Buat contoh. Rakyat seorang saya tulis. Tak ingat. Faham ke tak ni? Faham ke tak? Payah kok? Mudah hati email dah. Awak saya contoh tu email, soluhi katanya sih. Kenapa awak saya tu? Okey, buat tu email sendiri lah apa? Tu email lahir bila? Contoh lain. Ada. Okey, baik. Contoh lain kan Mohon bering. Bering ni lah tu, alat hari dulu. Baik. Kita mohon pitih ni 2026. Baik, bilakah lagi Allah Ta'ala mampu nak menjadikan kita tu memohon bering tadi? Sedia kala, itu dia panggil soluhi. Okey, contoh lagi mana? Contoh bagi soluhi. Okey, boleh ke tak Allah Ta'ala nak menetapkan kita malam ni duduk mana-mana? Boleh ke tak? Boleh. Sama ada nak duduk di rumah pun boleh,
ataupun duduk di masjid pun boleh. Maka boleh Allah Ta'ala nak buat kita berada di mana-mana tu, dia panggil mampu daripada sejak azali. Itu dia panggil soluhi. Baik, hari ni berapa hari bulan? 14 hari bulan 7 2020 tu tak? Pukul berapa ni? Pukul 8.41. 8.41 kita ada di masjid Kampung Banggu. Baik. Kita ada lah ni duduk atas masjid ni, hak ada lah ni tu dia panggil soluhi ke panggil tanjizi? Tanjizi. Faham tak tu? Faham tak? Mudah ngajar orang pandai ni. Ada faham mudah. Buatlah contoh. Klik mana dak atas kereta neng. Kita duduk tengah buat kereta. Bilakah lagi mampu Allah Ta'ala boleh menciptakan kita ni boleh bawa kereta? Azali. Masa kita duduk tengah bawa kereta, itu dia panggil tanjizi. Tak faham kan? Tak payah mana benda ni. Ya istilah ni, istilah dah. Istilah ya. Benda kita dah pegang dah. Tapi kalau tak tahu istilah, payah. Macam kita pergi kedai motor, kita nak beli ke dah, nak motor tu, nak 10. Kita pun royak ke tuan kedai. Kita nak beli hak bulat tu. Hak bulat tu lah. Tuan kedai nak gapo dia demo ni. Itulah hak bulat tu orang pulah-pulah tu. Orang lain mari, kita orang lain dulu tau. Kita dia tak cara. Lepas tu tuan kedai pun kata, bulat ni kau, bulat donat kau. Bukan. Sebab kita tak faham istilah. Jadi itulah dia panggil soluhi dengan tanjizi. Dan 3 daripadanya beberapa takluk tanjizi hadis. Tanjizi dengan masuk dulu hadis hak baru. Dan makna tanjizi itu meluluskan. Kerana diluluskan dengan qudrah itu akan barang yang ditentukan dengan iradah pada azali. Belik ni ke atas ni. Ni qabdah pula. Sudah. Belik ni. Ada apa pergi slow-slow slow. Jadi malam ni kalau boleh faham soluhi dengan tanjizi, tak apa dah satu email. Dia pun bunyi masa dah tu. Kita buka soalan. Buka soalan dulu. Aku nak tanya lah. Hak takluk, hak 3 lagi dia ada 8 takluk. Ada 8. Tapi dalam faridah ni dia kena susun molek. Hak lagi jelas ya. Sebenar 8 takluk. Dalam kitab Takribul Ikhwan 8. Okey, baik. Jadi bertinya dengan iradah pada azali dan yang 3. Okey, kita baca dulu baik. Dengan iradah pada azali dan yang 3 itu takluknya dengan mengada akan mungkin kemudian daripada Adam yang dahulu, dan takluknya dengan meniadakan kemudian daripada adanya, dan takluknya dengan mengadakan dia kerana membangkitkan daripada kubur, dan 3 takluk daripada 7 itu pula beberapa takluk qabdah. Dan makna qabdah itu genggam, dan muruk daripada bahasanya mungkin itu di dalam genggaman kehendak Allah Ta'ala. Maka jika dikehendaki Allah Ta'ala dikekalkan atas jalan hal daripada ada atau wujud, dan jika dikehendaki digantikan dia dengan lawannya. Siapa dia faham? Faham tak? Tak faham. Apa dia? Boleh kira tak? Berarti situ dulu lah. Kita buka soalan. Ada untuk email. Boleh. Contoh kita kata Allah kita mendengar, Allah mendengar, tapi Allah mendengar bersama dengan kita. Dia kata gitu tak? Tapi kalau kita kata kita ada muka, Allah ada muka juga. Tapi muka Allah bersama dengan muka kita.
Hak tu tak boleh royak. Kalau royak mendengar tak apa. Kalau royak muka tak boleh tau. Sebab ada dengan ustaz royak ngajar tak boleh. Betul dah tu. Baik, soalan dia saya ulang hak Tok Imam tanya supaya bila faham soalan, faham jawapan. Okey. Tok Imam Nazri tanya, dia tanya gini. Kalau ngaji ikut akidah ahli sunnah ya kata, apa kalau kita kata Allah kita ada tangan, tapi nak royak tangan Allah ni, nak royak Allah ada tangan tapi tangan Allah tak sama dengan kita, hak tu tak boleh royak. Tapi kalau royak Allah Ta'ala wujud, kita wujud, boleh ada royak? Boleh. Allah Ta'ala mendengar, kita mendengar, boleh ada royak? Boleh. Allah Ta'ala ada sifat kudrah, ada kuasa, kita ada kuasa, boleh tak? Boleh. Tapi nak royak Allah Ta'ala ada tangan, tapi tangan yang tak sama dengan makhluk, tetap tak boleh diroyak juga. Sebab apa? Baik, gini. Soalnya yang pertama kita kena faham gini. Dia kena faham antara lafaz dengan sifat. Lafaz, sifat. Okey, contoh kita kata qudrah ataupun mendengar. Okey, mendengar, berkuasa, sifat ke, zat ke? Okey, mendengar, kuasa ni sifat ke, zat? Sifat. Okey, baik. Sifat ke zat? Maka kita kata sifat. Ada pun kalau kita kata tangan, tangan nak pergi ke mana tangan? Tahu. Takkan pergi kat tu zat. Baik. Sebab tu ulama kata, kalau kita kata Allah Ta'ala wujud, kita wujud tak apa. Tu pun ulama tafsir lagi. Allah Ta'ala wujud, kita wujud. Boleh royak tapi tak serupa dengan maksud lagu mana. Allah Ta'ala wujud, tak ada permulaan, tak ada pengakhiran. Tapi apa kita kata? Okey, Allah saya ada tangan, Allah ada tangan, tapi tangan tak sama makhluk. Tak boleh. Sebab bila sebut tangan, dia akan memberi satu pemahaman benda tu adalah al-jawarih. Al-jawarih bermakna maksudnya anggota. Anggota. Sebab tangan ni yang boleh bahasa Arab, yang boleh faham tu. Kalau benda tu secara hakikat dengan masuk tangan gini. Tangan. Tapi kalau yang ada dengan masuk kinayah, dengan masuk al-qudrah, iaitu kekuasaan. Baik, jadi ulama yang teguh kata tak boleh royak tangan Allah Ta'ala walaupun tak sama dengan kita, sebab takut-takut dia kata membawa kepada penyerupaan dengan makhluk. Baik, contoh kita kata gini. Okey, tangan. Ni tangan. Ni tangan lah. Ya lo kau tanya tu. Comel aku. Kita nukih mah kan, nukih itu ni sikit. Baik, okey, bila sebut tangan, okey, maka akan tergambar pada kita yang pertama apa dia? Benda ni yang pertama bertepak. Betul tak? Tangan bertepak tak? Bertepak dekat mana? Tu berita ni. Itu soal pertama. Yang kedua, kalau orang ngaji saya dia panggil ada apa dia ni? Ada darah. Patut ada apa dia lagi? Orang. Patut ke dia lagi orang ngaji saya? Partikel, ada partikel. Partikel ke dia? Apa? Ada benda-benda dalam ni kan? Darah, orak dan sebagainya. Sebab tu ulama kata sekat daripada awal. Walaupun kita kata tangan Allah Ta'ala tapi tak sama dengan makhluk, dia sekat daripada awal supaya tidak berlakunya penyerupaan dengan makhluk. Adapun kita kata Allah Ta'ala wujud, Allah Ta'ala mendengar, tak apa. Pasal itu adalah sifat. Sifat apa? Macam kita kata gini, Baitullah. Baitullah apa maksud Baitullah? Rumah Allah Ta'ala. Siapa dia faham kata Tuhan duduk dalam itu? Tak ada.
Tapi bila sebut tangan apa lalu? Tu pun orang Melayu kita cakap tau. Tapi orang Melayu kita cakap, walaupun dia cakap, tak ada nampak memberi faham. Contoh gini. Hola jodoh, ajal pertemuan tu adalah dalam tangan Allah Ta'ala. Tapi dia tak ayat gini. Ajal, maut, jodoh pertemuan tu Allah ada tangan. Itu biasa tu dah. Lah biasa. Tapi orang lain tak suruh ayat gitu. Kita ayat kalau nak takwil mengikut ahli sunnah wal jamaah, kalau ikut salaf serah pada Allah Taala, khalaf yadun dengan maksud kekuasaan. Jelas dah? Jelas Datuk Mir tak? Okey, Ashabul Arah dipaham tak? Faham? Alhamdulillah. Okey, itu saja untuk malam ni. Kita akan sambung semula. InsyaAllah lah akan sambung takluk bagi sifat kudrah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.